Habis. Nyanyi dulu berapa? Kos dulu. Saya dulu. Bagi semua. Okay. Saya nak cek audio kat sini. Oh. Jadi kamera flip Frame. Jadi terbalik. Facebook kan? Oh tu kamera depan. Kamera depan ni. Tulisan balik di depan tulisan. Nak kena setting dekat kamera. Nak flip ke apa? Pergi kat setting kamera. Setting. Tak, nak flip ke apa? Nak flip. Tulisan terbalik. Pergi dekat apa nama dia? Selfie mirror. Selfie padam. Okey. Hello. Kosong 0.5 kan? FB tu 0.5 kan? Ni pendek. Tukar kamera satu. Sebab tu wide sangat. Sama sikit. Sekejap Sini dah punya depan ni sana. Kita tak serius sangat kan? Kita santai-santai. Okey je kita. Serius, ada orang takut. Ustaz-ustaz yang serius. Okey. Belakang sikit ni. Tak full. Siapa ni? Kita mana tu? Belakang sikit. Belakang sikit. Weather ni. Laser ni kan. Saya dapat ni. Oh, itu. Oh, tu baju bodoh ni. Ah. Kat mana? Kat belum laser. Dah. Santai. Okey. Boleh? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah macam baru berada. Oh, ada kan? Ada kan? InsyaAllah, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, selamat datang ke live kita bersama dengan kumpulan Rabbani. Jadi alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah SWT dapat kami berkumpul dan buat julung-julung kalinya kita buat live bersempena dengan kita nak mempromosikan konsert Legenda Nada Murni 2025. Baik, sebelum kita mulakan, yang mana dah masuk dalam live kita, tolong tinggalkan komen anda, tolong bagi tahu kami macam mana, visual okey tak, audio okey tak, mic. Kalau boleh komen lah. Kalau kata audio okey, tulis A5, maksudnya okey lah. Kalau audio tak okey, buat A1. Kan, cara kita nak ukur lah. Okey, atau visual okey, buat V5. Atau kalau visual tak okey, tulis V1. Okey, nanti dari masa ke semasa nanti tim teknikal kita akan tengoklah macam mana kita akan perbaiki. Apapun, terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan kami di akaun sosial media di mana saja anda tengoklah, sebab dekat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah, dekat 10 handphone. Jadi kita insyaAllah kita cuba worldwide lah malam ni. InsyaAllah. Dalam masa sama saya pun nervous juga sebab first time ni tiba-tiba nak jadi ni kan. Tapi saya teruja sebab dapat duduk dengan abang Rabbani pada malam ni insyaAllah. Jadi
InsyaAllah kita kalau semua dah okey, sekali lagi saya nak mempersilakan kepada anda semua, walaupun semua dah nampak, saya persilakan sekali lagi kumpulan Rabbani. Assalamualaikum. Suara sikit. Kita bagi salam sama nyanyi dah. Assalamualaikum lah kan ini. Ini tu Boleh, silakan. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua, moga bahagia di hari yang indah lagi mulia. Di pertemuan ini jadikan kasih sayang, rapatkanlah ukhuwah, ikatan iman, amalkan sifat terpuji dalam pergaulan. Alhamdulillah. Terima kasih. Pembukaan. Terima kasih Hafiz. Jadi kita pun nak ucap terima kasih kepada lokasi yang Puan Tanah, Puan Tanah. untuk kita punya podcast hari ini daripada Genius Sorry. cantik office dia kan. Ya. Dan juga travel apa? Genius Travel. Terima kasih banyak-banyak untuk menyediakan tempat kita ni. Ya. InsyaAllah. Dan kalau minggu lepas kita tengok untuk live streaming ni, kita bersama dengan Kumpulan Hijaz. Betul. So malam ni kita bersama Rabbani pula. untuk konsert Legenda Nada Murni. Yang pastinya kita juga sedang live di akaun West Zone. Dia dah jauh. Dan juga Oni Skincare. Oni Okey. Skincare. Jadi malam ni mungkin memang kita nak war-warkan untuk kita jualan tiket kita. Dan saya nak, sebelum saya terlupa, saya nak kongsi juga yang mana malam ini dengan pembelian RM150 produk Oni Skincare, anda akan dapat tiket percuma dan juga peluang untuk melayakkan diri anda dapat cabutan bertuah, yang mana hadiahnya adalah package menunaikan umrah. InsyaAllah. Ulang sekali lagi. Sekali dulu. Nanti lain Macam tu. Ya. Kalau kejap lagi. Tadi pun dah seraka dah tadi. Aduh, okey. Jadi insyaAllah kita nak teruskan live kita ni tak lama. Kita target sejam, tapi tengoklah. Kalau dapat sambutan ni kita lanjaklah sikit. Kita tengok bos macam mana kan. Okey, jadi insyaAllah tanpa membuang masa kita nak mulakan kita punya borak-borak santai ni tentang Nada Murni ni. Antara soalan yang diberikan kepada saya lah, kita nak tanya pasal Nada Murni ni, nak tanya macam mana. Sebab ada masih lagi ada yang bertanya kan. Sebab dah tahu orang dengan Hijaz ni, tiba-tiba Nada Murni. Jadi orang tertanya lah ni, dia dari mana kan. So secara ringkas lah sejarah dan macam mana Nada Murni tu tercipta. Silakan. Cerita lah orang yang tadi Orang sikit tu. bermulanya bila? Bermulanya Murni pada tahun 1986. Okey. Dia waktu tu 86 ada. Tapi kalau waktu tu 12 tahun. 12 tahun lagi. So antara awal anggota Nada Murni tu, selain anggota Hijaz, macam Rabbani, kalau 1986 tu macam Taudin, Rahmat, Ustaz Dubai, Abang Ustaz Ibrahim. Memang seawal 1986. Lepas tu sampailah next orang kata beberapa tahun lepas tu yang lain lah, Fendi, Oman, saya, Zul dan sebagainya. Jadi kami ni semua disatukan dalam Madrasah Kebudayaan dan Kesenian Islam di Hulu Langat ketika itu. Kita ada satu sekolah. Sekolah tu selain kita belajar asas dinia agama, kita juga ada kelas kesenian. Selain vokal dan juga muzik, kita juga ada kelas-kelas lain, seni lain, seni painting, buat t-shirt,
chord, menganyam bakul, macam tu. Sila macam-macam lah. Jadi alhamdulillah hasil daripada situ semua Rabani ni kalau tak nyanyi okey, kita orang boleh jual bakul, buat t-shirt. Jadi masing-masing ada pengalaman lah. Seni tu dah ada dalam. Jadi sampailah 1996 Nada Muni dibubarkan. So maknanya 10 tahun kami bersama dalam Nada Muni. Dan daripada 10 tahun tu, kalau anda lihat, ini adalah sebahagian kecil album yang rare. Saya nak cerita saya lah, ini album pertama saya dengan Nada Muni. Wow. Album raya kan? Bisikan Adi Fitri. Tapi nak pergi juga lah. Boleh. Inilah masanya. Oi. Bila? Ini album saya ingat tahun, tapi lah album pertama yang saya record bersama Nada Muni. Okey. Ni saya nak cerita ni. Ni album ni paling banyak terjual. Dan nak tahu cerita asal nama Nada Muni tu. Okey, silakan. Asal nama Nada Muni daripada dah One star saja. Nama. Okey, asal nama Nada Muni tu asalnya daripada penerbit RTM yang bernama Allahyarhamah Wan Quraisyah. Dia yang bagi nama kumpulan Nada Muni. Album ni kita first rakam dekat RTM. Rakam di RTM. Jadi kita tayangkan di TV-TV RTM. Selain pada album Asmaul Husna ataupun lagu-lagu Asmaul Husna ataupun lagu Sifat 20, lagu nama-nama apa betul? Nabi. Dan album ni ada lagi berjuta. Itu Mati Isman 6 juta. Tak Nama saya lah. Lepas tu cakap rumah. 600,000. Lebih. Jadi alhamdulillah ada lagi. Album pertama Nada Muni? Album pertama? Kalau ni album pertama kita tak pasti sebab terlalu banyak. Sebab tak tahu yang mana satu yang, sebab dia ada yang cetakan yang kedua. Jadi cover dia pun dah lain. Dan kebanyakan ni semua dah cover yang kedua. Campur. 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 Okey. Yang mana ada lagi pakcik ni. Ada rakam gana. Ujung Tapi memang saya sendiri pun tak ada simpan. Tak sempat nak simpan. Saya memang Tak fikir lah ni lah. Fikir nak simpan. Bukan tak terfikir dia, kawan-kawan datang tengok, nak pinjam, tak pulang ke. Ada anak yang duk tengah mengangkat, aku tengok kawan belum habis dia koyak. dia macam biasa tu. Mungkin jadi jariah lah tu. Ini kalau nak cucu tengok ni kan. Oi. YouTube tengok pun pelik yang Memanglah bukan kata orang dah beli. Ikut Nada Muni tahun depan 40 tahun. Oh. 86 sehingga 2026. Ya. 40 tahun. Masya-Allah. So ketika kita berpecah, waktu tu Nada Muni dah ada 44 buah album. Okey. Alhamdulillah, jadi panjanglah ceritanya. Kita pendekkan Nada Muni insya-Allah. Tak cukup 1 jam. Tapi waktu tu tak fikir lah royalty lah tu. Tapi menarik lah sebab ialah macam saya pun secara eksklusif saya dapat je benda baru kan. Bukan kita tak nak Google adalah Google aja kan. Tapi mungkin sebahagian album kalau kita Google pun tak ada. Ya. Sebab apa ni, banyak sangat yang macam kami sendiri pun tak ingat tajuk album dia kan. Ni pun kenangan juga ni. Nada Muni Malaysia ku indah. Ada gambar awak ya? Ini saya 1993 saya pergi Jordan sama belajar. Lepas tu balik 1995 tu terus ada syuting cover album ni. Terus tak jadi nak sama belajar. Gratis kan? Nyaris kan. Jadi alhamdulillah RM6 dulu. Faham. Nyanyi sikit. Mesin lah. Macam mana tu dia? Malaysia lah. Satu Malaysia dah. Malaysia. Lirik dia. Siapa tu? Oi. Tahu tak boleh. Saya sikit je. Ini sikit. Okey, dengar. Sebenarnya Rabani dah nyanyi lagu Patriotic.
Mana gambar lagi bercakap macam tu lah rupanya. Apa? Okey, macam mana? Sebelah lah. Sebelah kan. Ni. Yang Malaysia indah. Yang pastinya peminat dalam ini ramai di kalangan kalau ni ayah kita kan. Macam saya pun saya ketinggalan juga tak tahu pasal nada muni ni. Walaupun saya lahir dekat klinik Al-Arqam. Allah. Yang kat Gombak punya. Nampak tu. Kan. Sebab ayah pun jualan dulu. So saya lahir 88. Saya lahir kat situ. Dan kita kenal Rabani macam tu je lah. Sampailah satu hari dengar perkataan nada muni tu. Okey, boleh ada lagu. Oh ya, tu Lirik tak ada, lirik lain. Malaysia indah, tanah air tercinta, tanah tempat tumpahnya darahku, tempatku diasuh dan menerima ilmu, negara di mana perjuanganku diasaskan. Tak nak rakam semula tadi. Jadi dia nak rakam semula ni suruh Aidan je lah. Aidan nyanyi balik. Okey. Alright, jadi tuan-tuan dan puan, kita masih lagi bersiaran bersempena dengan mempromosikan konsert Legenda Nada Muni yang akan berlangsung pada Sabtu 7 Disember 2025. Ahad 2025. Apa sebenarnya kan? Jadi bertempat di 3 Damansara. Okey. Dan dapatkan diskaun 8% sekarang guna kod promo Rabbani. Dan menangi cabutan bertuah umrah dan percutian eksklusif ditaja oleh Oli Skincare dan juga Nafrah Travel. Lagu itu sasul je. Syul. Okey, jadi tapi menarik lah konsert-konsert sekarang ni ada cabutan bertuah ni kan? Kenapa tak ada dulu? Tak adalah, saya boleh pada awal tahun pergi konsert-konsert tak ada pun kan. Banyak aku habisnya. Apa pun tak ada. Dan masa nasib barulah ada ni kan. Alhamdulillah. Siapa-siapa nak beli tiket, cuba komen dekat apa tu? Kita punya laman sosial tu. InsyaAllah. Dia kalau yang muda ni nampak konsert Nada Muni ni mungkin awak rasa awak tak ada kaitan. Tapi cuba bagi tahu mak ayah yang ada mak ayah lah senang cerita. Diorang ni mesti kenal punya Nada Muni dan sebagainya. Kalau tanya pasal promo code. Promo code. Ada yang tanya pasal promo code. Gunakan kod promo Rabbani, RABBNI. Saya ulang, R-Ra-Alif-Ban ada 3. Rabbani lah. Rabbani. Okey, gunakan kod Rabbani anda akan dapat 8% diskaun. Okey. Baik, kita teruskan dengan borak-borak santai kita. Soalan seterusnya saya nak tanya dengan Abang Rabbani. Tadi dah tanya pasal sejarah Nada Muni dan ada album ni. Ini oi betul-betul koleksi. Ada orang tanya juga. Ada lagi ke? Kalau nak beli. Mana dah dapat tu dah lagi kan? Mana tahu ada kolektor kan? Memang tak ada. Jadi kena datang konsert kita. Datang konsert kita akan dengar lagu-lagu ni balik. InsyaAllah. Okey. Seterusnya saya nak tanya kepada Abang Rabbani lah. Yang ni setiap seorang kena jawab lah. Okey. Kan? Kalau tak jawab nanti semua main phone. Tiba. Jangan main handphone. Semua tengah buat live. Okey. Nak tanya setiap seorang daripada anda semua pengalaman bersama Nada Muni dulu, ada tak masing-masing punya pengalaman yang tak boleh lupa? Fendi. Saya ni Ha? tahun 90. Apa?
Yang dengan Habib Sasi tu apa? Sarawak. Waktu tu kita ada tour lah. Tour Sarawak Rabani, Nada Muni, Kuching, Macam dua gitu lah. Aman. Apa ni? Sibu. Seri Aman. So, lepas tu Sama nak masuk. dengan satu gula nasi daripada Timur Tengah, nama dia Habib Asasi. Dan tu kami tour Nada Muni, tour di Sarawak. First time kot saya balik masa tu Nada Muni bergerak tu dengan kenderaan dengan bot dekat Sungai Rantau Pantai, Sungai kan? Okey. Saya tak ada sasi. Saya tak ada sasi je cepat. Sebabnya waktu tu demam kan. So saya pun jauh naik bot lah. Masya Allah. Itu pengalaman indah tu. Okey. Menarik. Okey. Bang, Dia cerita pasal apa naik bot. Ada pun. Sama lah. Rantau Pantai. Saya bukan di apa sebelah laut sana, saya di sebelah laut sini, laut Melaka. Mana? Aku tak. Okey. Okey. Laut juga lah. Kebetulan balik shoot kat rumah ni. Nada Muni show di Langkawi kan. Okey. Malam tu habis lewat. Lama tu. Jadi nak balik ke JT Pulau Tekah balik, bot dah habis. Pukul berapa? Kalau kita habis show pukul 12 lebih, pukul 1 mana ada bot dah. Wah, memang lah. Jadi nak balik, patah balik ke JT Pulau Tekah. Ada show di Sebab ada sebabnya, cerita sebab tu. sebabnya kita ada show lain lah di Bentong tu. Jadi kita nak kejar show tu, kita terpaksa balik juga malam tu. So kita naik tongkang. Ini pengalaman. Tengok. Perjuangan dulu. Apa yang bukan halal lah. Horor Alif ni. Tutup lampu lah. Jadi perasaan tu rasa macam pendatang asing lah. Parti kan. Jadi berdebar lah. Antara ikut mengaji juga daripada Langkawi ke Kota tu lama juga tu sejam lebih. Jangan malam tu biasalah. Tapi kalau tongkang enjin ke ni? Ni, benar. Enjin lah. Tapi memang Ni, macam bot layan. Bergegar lah. Kata Allah 200% dalam Ilallah. Alhamdulillah. Tapi yang Jangan kita tengok semua bahagia je. Maksudnya kita coaching. Masa tu tak tahu. Yalah. Okey. Seronok ni masa. Itulah, itu pengalaman yang mengerikan. Tapi tak boleh lupa kan tu. Tak lupa lah. Sampai penuh hati lah. Masya Allah. Okey, seterusnya. Bagi saya, bila nak show di Sungkela kan, rasa best sangat sebab masing-masing duduk dekat Cawangan, ada kat Perak, ada kat Pahang, ada kat Satu Malaysia. Jadi bila ada show penting yang besar-besar, kami akan kumpul di Sungkela. Jadi tak belajar lah, suka tak belajar. Cara je. Suka tak belajar? Jadi lupa lah, suka lupa lah. Bukan kawan Nada Muni lah. Kadang jumpa 11 kali je kan. Faham. Daripada kampus Padan di Pahang, mungkin ramai. Kalau daripada Padan tu ramai. Belah orang lah ramai. Kalau sekali kumpul tu berapa lama? Kumpul seminggu lebih kurang. Sebelum show tu, 3 hari dah dekat Sungkela untuk latihan. Jadi sonok kat situ lah jumpa kawan balik. Betul. Kadang jumpa 11 kali je kan. Faham. Nampak tu suasana. Baik. Seronok jumpa kawan. Okey. Abang Zanan, apa pengalaman yang tak dapat dilupakan. Kalau dengan Nada Muni ni semuanya best-best lah. Pahit tapi best kan. Pengalaman saya apa ya? Kali pertama nak Baju Dah lah. ke Sungkela. kali pertama, kau yang ingatkan kan? Saya tak ada pengalaman nak bawa baju. Kita budak sekolah kan. Tapi waktu kita Nada Muni buat konsert dekat MPPJ, kita orang berkampung kat situ 3 hari. Saya dengan arwah Soleh Hijaz ditugaskan buat abaya Nada Muni. So kami buat abaya tanpa menggunakan benang, tanpa jahit, menggunakan lilin
lilin dan double sided stapler dengan stapler. So untuk abaya, kalau tengok Google konsert Nada Murni MPPJ, abaya tu kita orang buat tanpa benang. Dari tepi dia pakai lilin. Maksudnya sampai tahap hidup dia sampai macam tu maksudnya apa? Tak plan, memang last minute ke macam mana? Dia memang berdikari lah kita. Berdikari. Ustaz bagi kita bajet beli kain tu pun dah syukur dah. Dia tak ada butik-butik nak sponsor. Tak ada. Jadi kita pun nak nampak bagi cantik kan program tu kan. So bila ada konsert je Ustaz pun beritahu nak cuba buat sesuatu. Tak nak nampak pakai baju putih, di bawah putih kan. Okey. Itu berkaitan dengan pakaian lah. Selain itu kami disuruh buat tarian munajat. Okey. Ni ada komen cakap saya boleh tiru tarian Ustaz Azadan yang lagu munajat. Baru je Ustaz sebut. Itu bagian tarian ni. Itu pengalaman lah. Maksudnya bayangkan dekat sekolah rendah dulu memang waktu darjah 6 tu sempatlah masuk kelas tarian sekali. Tapi sekali je saya rasa tak ada belajar benda-benda lain. Tapi dengan Nada Murni tu rasanya umurnya dah 15-16 tahun dah waktu umur saya. 16 ke 17. Memang tak ada pengalaman, tak ada pendedahan. Tapi bila Ustaz kata, okey kita nak penampilan kali ni ada buat tari gerak. Bukanlah tari, dia macam movement lah. So kita buat movement tu sampai seminggu tu nak bagi jadi, bagi hafal, dan kita persembahkan first dekat Central Market. Dan selepas tu lagu tu saya dihantar ke sekolah-sekolah untuk mengajar guru-guru pelajar untuk tarian munajat tu. Satu pendedahan lah saya rasa yang menarik lah. Okey. Cantik. Muhammad? Okey, saya nak cerita pasal ni. Boleh pula. Konsert bergerak Serambi Mekah. Kita zaman Nada Murni kita pernah buat konsert Serambi Mekah di negeri Kelantan. Seluruh daerah di Kelantan kita ada buat di Tumpak, Pasir Mas, Kota Baru, Batu, Pasir Putih, seluruh daerah. Tahun bila tu? Ini tak silap rasanya tahun 1991 atau 1992 itu ada berapa. Hanya seluruh negeri Kelantan kita buat road tour. Itu yang paling seronok. Asal negeri lain tak buat road tour kan. Mana Kelantan dia ambil bagi konsert Serambi Mekah. Itu kalau boleh berapa lama? Berapa lama konsert tu tour bergerak? Rasanya dalam 2 bulan juga. Sebab dia banyak tempat lagi. Ada bukan kita hari buat lagi. Dia bukan 3 hari ataupun minggu. Baru kat sini pula. Jadi tukar-tukar ke tempat. So semua musafir lah. Musafir Stay lah. Stay lah betul. Faham. Okay. Okay, Bazul. Apa semua dah cerita lah sama. Mesti lain ada yang lain sikit. Nada Murni kalau dulu tu biasanya kalau perform, kalau kita artis kan, tak pentas lah malam tu kan. Nada Murni biasa dah 3 hari 4 hari kampung. Backdrop yang buat sendiri. Kalau ada backdrop mana ada LED. Kita potong gabus tu. Lawan kan. Buat sendiri. Meja tu. Ada buat baju. Masing-masing buat lah backdrop belakang, plywood ke apa pantas. Yang orangnya Nada Murni dia kreatif lah masing-masing. Ada juga buat rock pentas. Buat sendiri sebenarnya. Dia punya kerawang tu buat sendiri. Potong pakai yang pemotong itu. Memang Nada Murni sebab boleh. Ada satu aset Nada Murni tu kita buat persembahan di Hotel Singasana BJ daripada 1991. Ya betul. Kita buat setiap hari sepanjang bulan Ramadan di Hotel Singasana. Sampai tahun? Sampai dah Nada Murni keluar, Rabani sambung sampai 2012. Saya tahu yang Rabani buat show. Maksudnya start daripada Rabani 1991 lah. Hotel tu dulu bukan sana. Nama hotel tu NPC. Sebelum NPC Dayang. Tapi Dayang tu kita dah tak nampak lah. Kita tukar nama NPC tu kita start buat persembahan sebelum bulan puasa. Bawa backdrop sebulan baru siap. Kami cuba backdrop di kampus tadi tu. Pakai poster. Dia ada 1 tahun tu dia macam excited sikit. So hari ni touch up macam ni sikit, besok macam ni sikit. Agak motor pun. So dapatlah iftar sama-sama. Itu dah dia punya. Dia punya.
pernah sebab saya ada lah ikut masa saya jadi PA tu, pergi ceramah kat mana tahun baru-baru kan, 4-5 tahun lepas. Pergi satu lepas tu, dia punya backdrop pakai lagi kampus tu. Ada lagi. Ingatkan dah habis lah, ada lagi. Dia print baru. Astagfirullahaladzim. Cuma dalam banyak-banyak tadi, sebab saya ada, saya ingat saya baca ke saya dengar ada pengalaman Nada Muni buat show kat Kelab Malam. Cuba cerita sikit. Saya rasa kat dalam Nada Muni itu pengalaman saya paling sedih. Sebab buat show kat Kelab Malam kan, so saya tak terpilih. Ramai terpilih. Kejap. Saya nak ambil perhatian semua audiens ni cerita ni special sikit. Sebab saya tak ingat saya baca ni, tapi info tu ada. Nada Muni pernah buat show dekat Kelab Malam yang dipanggil, siapa sebut? Roslan? Zainal. Kenapa? Silakan. Cerita lama. Siapa yang berada di tempat kejadian? Siapa yang kecil nak rekam dalam. Bomo. Okey, saya cerita sikit lah. Okey, saya cerita. Kita Nada Muni dapat jemputan daripada Datuk Zainal Abidin sekarang kan. Dia dapat tahu kata Nada Muni, jadi dia rasa macam tergerak. Kebetulan satu hari tu dia nak jemput Nada Muni untuk buat show di dalam Kelab Malam. Nama Kelab Malam tu The Live Bangsa. Jadi lebih kurang dalam Nada Muni masa tu lebih kurang dalam 15 orang kot yang terpilih. Dan bercampur manusia dia 10 orang. Dengan 10 begitu lah, 10 orang ni. Jadi masa tu kita tak pernah lagi kita show di dalam Kelab Malam. Kita pun risau juga. Biasa orang Kelab Malam kita tak tahu kan, dia punya suasana dia dengan gelapnya, dengan orangnya yang datang tak tahu berbilang orang yang datang. Jadi masa tu bila kita dapat start je pembukaan tu, Datuk Zainal mempersembahkan persembahan khas pada malam ini. Kita buat junior yang tidak pernah orang membawa kata artis ni ke Kelab Malam. Kita mempersembahkan Nada Murni. So kita orang tak tahu ni gelap ni masa tu. Dia akan letak arwah saksi tarik dulu ngaji ke sidang. Tak ingat lah. Dia tarik terus panggung satu lagu kita buat medley masa tu. Nanti kita start dengan Asmaul Husna, Sifat 20, Tolaan, Lepas sekali Zakir Kiparah. Tapi memang bila kita tengok video tu, masa tu orang terdiam seketika bila mendengar Nada Muni punya persembahan. Pernah tanya tak Datuk Zainal apa yang membuatkan dia nak panggil? Datuk Zainal ni dia orang kreatif tau. Dia akan buat benda-benda yang betul macam pelik lah. Lain pada orang. Mungkin dia rasa ni macam kelainan ni. Jadi orang tak pernah buat. Dia tu yang dia cuba try bawa masuk Nada Muni ke dalam Kelab Malam. Okey. Tu eksklusif tuan-tuan dan puan. Eksklusif tu. kita baca sikit komen-komen ni kot. Okey. Ada orang tanya apa Nada Murni dulu pernah buat konsert dekat London kan? Ya. Konsert kat London. Persembahan. Itu ada Persembahan lah, bukan konsert. Orang terpilih. Ada yang buat daripada Dewan sampailah ke Padang Awam lah ada orang buat. Tahun bila tu? Itu rasa 90-an. 90-an juga lah. 90-an juga. Masa tu yang pergi masa tu. Ya. Oni dah masuk live dengan kita. Okey. Oni skincare dah join. Okey. Saya bawa kat balik dia punya ni. Seorang ni. Okey. Dah boleh? Okey, terima kasih Oni Skincare memang baru join kita. So sekali lagi saya nak wawarkan pembelian produk Oni Skincare dapatkan dengan harga RM150. Anda dapat tiket percuma ke konsert legenda Nada Muni. Dan insyaAllah anda akan berpeluang untuk melayakkan diri, dapat peluang cabutan bertuah, yang mana cabutan bertuah hadiahnya adalah package umrah bersama dengan Naura Travel. Sekejap saya tengok nak baca komen ni. Kata suara tak jelas. Kat Facebook suara tak jelas. Ada package family. Tiket ada?
Ada. Ada tu lah. Package friendly ada. Package friendly. Kadang-kadang Ada. Okey, kita tak boleh nak sebut platform. So kena pergi dekat bio lah. Ataupun boleh scroll dekat post sebelum ini boleh tengok. Okay. So kalau nak dengan Oni Skincare, kalau beli dia tak dapat duduk sekali. Tapi kalau beli banyak-banyak boleh request untuk duduk sekali. Okey. Cantik. Ada hadiah cabutan betul lah. Ada. Kanak-kanak umur berapa tahun boleh masuk? Kanak-kanak umur berapa 6 tahun kata. 6 tahun kata. Disarankan lah. Yang tanya dia tu dari Australia tu. Yang mana? Ada jumpa. Ada hadiah cabutan. Oh, daripada Australia. Balik Malaysia dulu kita bagi. Tak ada apa-apa member dah cakap macam tu kan. Saya tersendiri. Oh, Faizal ni daripada Australia Ya, bos. Ismail tanya dia nak tawar ke tiket. Jadi yang package tadi macam mana? Dengan Ada package alat berhenti kita. Okey, menariknya malam ni kita buat promosi. Kalau anda beli di link seperti biasa, mengikut harga-harga yang ditentukan. Tetapi siapa live malam ni, dia order beli produk Oni Skincare, dia dapat produk Oni Skincare yang bernilai sepatutnya harganya 230. Tapi malam ni dia beli RM150, dapat produk dan dapat satu seat tiket konsert Legenda Nada Murni. So memang berbaloi-baloi. So nak booking untuk dapatkan produk Oni Skincare, boleh tap dekat kita punya live ataupun pergi dekat live Oni Skincare. Mungkin dia ada beg kuning lah kan? Dekat Labani ada dekat Labani punya apa tu? Sawang. Ada yang tanya harga tiket tadi, saya kongsi dah. Kita kat sini kita ada beberapa level kategori tiket. Yang paling rendah adalah RM128. Itu dah sold out lah. Minta maaf lah ya. Okey, kemudian yang atas sikit 218. RM218. Cat 4. Ni tempat duduk di belah atas, di bahagian belakang. Yang habis tiket tu? Yang dah habis Cat 2. Okey, kemudian seterusnya Cat 1 berharga RM238. Ni di area bawah dan belakang. Okey. Kemudian kita ada Cat 3 RM258, bertempat di bahagian atas, di kiri dan kanan dewan. Dan paling istimewa RM258, tiket gold, iaitu daripada stage depan stage lah, tengah ke depan stage. Ini untuk pemandangan yang kata lagi nampak lah Rabani ni kan. Tapi untung Rabani ni dia Nada Murni ni ramai. So, yang jauh boleh nampak. Di mana-mana sudut pun nampak. Apa pentas kat Adilan tu memang tinggi. Tinggi, besar dan kita ada seperti LED screen kiri kanan. Itu paling mahal kenapa kita pilih dewan ni, sebab kita ada screen yang besar dekat kiri kanan tu. Jadi walaupun anda duduk jauh, anda masih lagi boleh nampak. Untuk warga Junior Solihin, Ustaz Azrul kita boleh lah promote dekat parent, anak-anak dan juga jemaah umrahnya daripada GS Driver, ibu ayah. Jom kita sama-sama join konsert Legenda Nada Murni ni. Kita menyanyikan lagu-lagu lama nostalgia ketika Rabani dan Hijaz dalam kumpulan Nada Murni, insya-Allah. Konsert yang lebih 2 jam rasanya di Ideal Life Damansara. Ada orang tanya, di hari kejadian ada ke jual kaset-kaset Nada Murni dan baju? Kaset mungkin betul memang tak ada lah. Kalau mungkin t-shirt, insya-Allah. Jadi memang konsert ni special sangat. Tidak ada jual di mana-mana. Kena datang. Okay. So kita kita lihat sebentar, kita nak satu lagu daripada Nada Murni. Kita tengok bila sifat bertakwa lah. Lagu tu ada? Dalam skrip show dia. Ada dalam set ni tak? Apa yang kita nyanyi je. Sikit Nada Murni. Inilah sifat mukmin yang bertakwa,
yang jiwanya sentiasa dengan Tuhannya. Inilah sifat mukmin yang bertakwa, yang jiwanya sentiasa dengan Tuhannya. Marilah bersama kita memiliki sifat yang terpuji lagi diredai. Marilah bersama kita memiliki sifat yang terpuji lagi diredai. Ya Allah, Tuhan yang pengasih. Alam dilihat pandangan mempesona, melesat di jiwa mengenal pencipta. Terasa kehebatan seluruh anggota, nikmat diterima terasa rahmatnya. Lantas bersyukur pada Tuhannya. Ya Allah, Tuhan yang pengasih. Inilah sifat mukmin yang bertakwa, yang jiwanya sentiasa dengan Tuhannya. Inilah sifat mukmin yang bertakwa, yang jiwanya sentiasa dengan Tuhannya. Marilah bersama kita memiliki sifat yang terpuji lagi diredai. Marilah bersama kita memiliki sifat yang terpuji lagi diredai. Ya Allah, Tuhan yang pengasih. Alhamdulillah. Jadi keluar soalan. Komedi dah buka satu. Tak simpan. Lagu ni dia tak ada kasih kan. Ada orang lagi dia kita nak dengar dulu Pendi sebenarnya salah seorang solo. Siapa nak dengar Pendi solo? Aku kasih sayang. Kini dia nak. Kini Pendi. Lagu apa? Anak. Dah Dia solo. Okey, silakan. Tolong. Pasal konsert hari Mekah, dia ni solo lagu tu. Saya lupa nak pesan kita jangan sebut. Dia sebut juga. Satu. Bentar. Saya buka yang original lagi. Ya. Boleh? Boleh. Buka yang original Boleh. Tak lah. Sikit je. Ni ada orang minta Ustaz Fendi belanja lah. Nak tahu berkat. Lupa dah sabak kerja. Yang mahal lagi. 1,300 tu lah. Okey, siapa nak beli tiket dulu? Beli tiket. Beli tiket. Pendi akan nyanyi. Kimi minta. Lagu lama. Ada yang tengah post Siap dua kimi betul. Sini. Ini pun ada minta lah. Abang Fed. Ustaz Kim banyak, Ustaz Kim. Tak ni. Dah ni. Aku dah Lagi. Aduh. Okey, cepat. Cepat. Siapa skill tu nak Sikit je. Sikit. Kita siap ni dia. Macam mana boleh? Itu apa? Itu GPT. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ramai-ramai. Kami anak-anak yang ingin memohon restu. Wahai ibuku, wahai ayahku, izinkan kami pergi berjuang. Wahai ibuku, wahai ayahku, izinkan kami pergi berjuang. Selawat dan salam untuk Rasul junjungan, moga Allah kabulkan. Ya Allah ya Rabbi ya Fattah ya Alim, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rabbi ya Fattah ya Alim, ya Rahman ya Rahim.
Ada orang komen masih merdu. Tengok. Itu dah album. Dia dah konsep tadi. Ini lagu ni yang di rakam semula. Dia dah konsep. Dalam konsep ada rakaman lagi. Tengok dah. Konsep lain rakaman. Lagu ni ada domain dia. Siapa nak beli album ni harganya 1 juta. Doakanlah insya-Allah, kita pun tengah fikirkan macam mana kita nak keluarkan kembali lagu-lagu lama ni. Lagu Anak Doaim ni waktu zaman ni Fendi dia tak ada rakan album full yang ni. Dia dalam konsep live kan. Ya. Dia rakam waktu konsert. Sorry lah. Okey, jangan lupa beli tiket. Cepat beli tiket. Malam ni special. Pasti konsert kita nanti selama 2 jam kita menjanjikan lagu-lagu nostalgia Pasti. yang memang mengambil kerinduan lah kami sendiri pun. Ucap terima kasih kepada West Zone Entertainment Karitok Productions. atas penganjuran konsert Jinda Nada Muni ni. Ini kali pertama setelah hampir 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun. Jadi bayangkan umur kita orang ni dah hampir 600 tahun. Campur semua Lebih lah kalau campur yang 3 lagi. Dah 100 tahun dah. Dia tak ada lawan program lah. Dia kata kalau program. Okey, seterusnya saya nak tanya macam mana perasaan. Yelah, last Nada Muni perform bila? Nada Muni secara besar-besaran memang tak ada lah. Kan? Okey. Yang last kita bergabung Ijaz buat tu. Orang Ijaz saja yang panggil buat tu. Yang tu yang dekat Masjid Juntung kan. Masjid Bukit Juntung. Kita memang waktu tu tengah misi untuk menunjukkan. Dalam tahun 2022 di Terengganu, Pulau Waman. Dia kena Nada Muni lah. Nada Muni lah. Dah sekali. Tapi juga ada. Yang kalau yang Nada Muni sebelum sebelum ada lah. dah satu yang sebelum. Untuk segmen Nada Muni tu ada dalam konsert Jinda Nasyid apa? Konsert Jinda Nasyid tu. Ada segmen. Oh yang dekat MBBJ tu. Saya pergi tu. Dia duduk atas. Beli tiket. Dia geram, tak boleh record. Dia tak boleh record. Okey. Bila dikumpul balik nak buat yang macam ni, so apa perasaan? Sangat teruja, terharu dan bersyukurlah sebenarnya sebab kami ni masih ada rezeki. Dekat Labani dan Ijaz pun sebenarnya kita dah membesar daripada kecil sama-sama. Jadi satu lagi sedih tu sebab ada satu perasaan sedih juga. Sebab saat-saat yang macam ni sebenarnya Allah yang Rahmat suka. Dia beritahu kami tu sebelum dia meninggal, memang dia cakap dia teringin nak satukan Labani dan Ijaz dalam satu konsert. Tapi sempat kita buat juga di Stadium Manawati, konsert antara dunia. Oh ya. Menggabungkan tapi ada artis lain. Ya. Rasanya sebelum-sebelum tu pun kita memang jarang disatukan. Masa besar lah. Jadi bila ada macam gabungan macam ni, kita orang memang automatik dah mesra, dah rapat dengan. So memang syukur sangat lah. Mungkin bila macam Nabi tu cakap kan, orang yang bersilaturahim tu dipanjangkan usianya, dilimpah ruahkan rezekinya. Mudah-mudahan sampai umur kami 7 Disember nanti datang ramai-ramai. Kami rasa ini satu tanggungjawab sebenarnya untuk industri nasyid. Sebab apa? Nasyid di Malaysia ni mungkin dia punya power tu dia bermula daripada Nada Muni tu. Betul. Gagasan dia bukan. Semua power lah kepada Rabbani, Raihan, Ijaz, Nausihat, Saujana dan sebagainya. Saujana ni. Selain Rabbani dan Ijaz sebagai tunggak untuk konsert Legenda Nada Muni ni, kita juga menampilkan Saujana dan juga Ustaz Atiqai. So Saujana akan menyanyikan lagu Nada Muni juga. Lagu Sukohol Gayu dan lagu Dezik. Lagu Suci Sekeping Hati memang lagu yang mereka rakam kembali dalam album Saujana. Dan Ustaz Atiqai kita pilih sebab
beliau juga dah rakamkan lagu-lagu Ahmadi Hassan. So beliau kita dalam konsert nada murni tu maksudnya kita ada color jugalah. Bukan lagu-lagu nada murni saja. Lagu-lagu legenda, lagu-lagu sezaman. Ada Jawahir, Nizam kan. Dan kami yakin Saujana dan Ustaz Akil Khair akan membawa amanat ini dengan baik sekali insya-Allah. Dan kami pun teruja sebab ialah kawan-kawan kita juga kan. Dan katanya Saujana pun akan bawa ke 88 orang anggotanya untuk 7 maksud saya Saujana 7 orang anggota Saujana perform pada malam tersebut. Sebut pasal kawan-kawan, tadi ada baca komen tadi. Dia tanya tak nak apa tak panggil tak apa Amin Hamzah. Amin Hamzah. Ada tak? Ada nak panggil Amin Hamzah tak masuk konsertnya? Dia ada tak? Kita akan jemput dia datang ke konsert ini. Sebab memang bukan dia dua orang je, ramai lagi yang bekas nada murni yang kita akan jemput. Jadi kalau segmen dia, insya-Allah kalau ada segmen tu mungkin tak sempat nak lah. Kita jemput untuk support kita. Naik sekali ke kan? Dijemput di atas untuk kertas. Nanya nak sikit-sikit pasal konsert ni. Naik impian kami nada murni ni. Kalau ikut kita tahun 2016 kita pernah kerjasama dengan saudara ataupun Abang Farid. Dia bercerita nak buat road tour nada murni punya konsert ni. Tapi mungkin tak kesampaian, mungkin ada sebab masalah yang berlaku mungkin terjadi. Jadi dia tekan dari situ. Jadi kita tiba-tiba dapat peluang pada 7 Disember ni, kita rasa bersyukurlah tercapai juga konsert besar yang jujur kalinya ada. Baik, insya-Allah. Ada orang tanya. Ada soalan nak tanya Ustaz Nizam Rabbani ada datang konsert ke? Ustaz Nizam. Nazim. Sebab kat sini dia komen Nizam. Dia komen. Nazim nanti kita jemput juga. Terima kasih kerana ingatkan. Ada sesiapa lagi kita nak menamai kat situ lah kita ada satu. Terima kasih. Ini maksudnya ni kawan-kawan ni. Kawan. Sebenarnya kita nak cakap juga perjalanan konsert nada murni ni dia punya flow dia. Flow segmen perjalanan segmen-segmen dia. Tengok lagu dulu. So kita boleh ceritakan juga tajuk lagu. Kalau nak tahu lagu apakah yang akan kita nyanyikan, kembali lah. Boleh. Sebut boleh kalau supaya orang yang datang tu. Okey. Ada tak dalam grup? Yang pastinya pembukaan kita akan nyanyikan lagu Asmaul Husna. Seramai-ramainya. Kita ni satu kerjasama yang baik. Rabbani Nada Murni memberi pengiktirafan kepada musyid Malaysia. InsyaAllah untuk pembukaan konsert Legenda Nada Murni ni, penganjur kita pun bersetuju untuk kita bawa lebih 50 orang musyid Malaysia yang akan menyanyikan lagu Asmaul Husna atau pentas. So kita nyatakan atau pentas tu pembukaan tu 60 artis akan bergabung untuk menyanyikan lagu Asmaul Husna. Okey. Daripada Musyid Malaysia, terima kasih. Ada adik kita daripada Musyid Malaysia. Dan kami ingin ingatkan untuk Musyid Malaysia, program ni kena rasakan program bersama. So kami pun menyahut lamaran penganjur ni atas meraihkan hajat mereka untuk kita adakan konsert nada murni ni. Jadi bagi kami tanpa semua penggiat Musyid Malaysia, siapalah kami kan? Sebab kita bergerak ni pun memang kita nak bersama sebenarnya dengan Okey. Iklan. Okey, masih lagi kita bersiaran bersama dengan konsert Legenda Nada Murni. Jadi insya-Allah malam ni tolong dapatkan tiket segera. Cik Man, ni malam ni saja ke promo ni? Betul. Kan, malam ni saja. Malam ini saja tuan-tuan dan puan, kita berikan harga istimewa dengan potongan 8%. Dapatkan dengan kod Rabbani. Jadi sila ke link yang terletak di bio. Okey, jadi isi form, pilih tiket yang anda nak dan isikan di bahagian
bahagian promosi tu tulis Rabbani. Anda akan dapat harga diskaun 8% Malam ini. Ya, sila bawakan pada kawan-kawan. Beli tiket malam ni kita ada diskaun 8% untuk semua kategori. Tulis kita punya kod promo type Rabbani Belum besar belum kecil. Mana-mana boleh. Mana-mana boleh jadi jangan lupa boleh share pada kawan-kawan sekarang. InsyaAllah malam ini siapa beli terus tiket kita dengan kod promo dia dapat 8% diskaun. Promosi Oni pula. Okey, dan selain itu malam ni menarik juga. Siapa yang beli produk Oni Skincare bernilai RM230 tu, tapi malam ni beli dengan RM150, dapat satu tiket percuma konsert. Ya Allah, dapat tiket, dapat produk. Jadi kalau saya pilih produk Oni, dapat cabutan bertuah. Dapat cabutan bertuah, menunaikan umrah lagi. Masya-Allah. Semoga ni saya sedang pakai produk Oni ni. Untuk makluman Oni, ni krim. Ni saya pakai krim lah. Tadi nampak macam yang bukan botol ada segan lah, tunjuk. Ni sebelum, selepas. So kalau sesiapa kat luasannya, walaupun umur saya dah 700 tahun, sekarang tengok macam 27 tahun kan. Saya pakai ni je, senang. Ini day cream dia. Memang kalau contoh nak pergi macam syuting macam ni, so macam saya dah terbiasa pakai krim kan. So mesti nak solat lagi. So saya akan bawa. So lepas solat saya akan just satu je krim ni kat muka. Jadilah Azadun Rabbani. Kalau dia iklan Oni masuk saja. Oni masuk tidak. Ya. Cepat suruh. Okay, start relax tanda-tanda. Okay, rehat je. Okay, Oni masuk. Di page apa? Rabbani. Kita ada page lagi. Ada orang tengah buat promosi untuk bersama dengan Oni Skincare kita punya penaja bersama. Okay, saya tadi ada nak tanya apa tadi? Tak, Oni nak promote sikit. Okay, silakan. Silakan Oni. Tapi macam mana yang rumah tu? Betul tu. Rumah tu. Kejap aja. Jalan terus beli tiket. Salam. Okay guys, sekarang korang dapatkan tiket konsert Legenda Nada Mudi. Ya. Beli satu set Oni Skincare RM150 untuk satu tiket, satu seat. Okay? So korang boleh pergi sekarang ambil beg kuning dekat kita punya founder punya TikTok Oni_Lola. Okay? So korang boleh Underscore Lola. Ya. Sekarang. Sebelum beg kuning habis. Sebelum kita tamat live. Itu. Elah ni kan? Sikit lagi. Sikit lagi. Masa kita. Kita ada lotion, kita ada toner, kita ada cleanser, day cream dan night cream lah. Macam nak buat lotion tu. Yang di rumah biru kejap kita ada iklan. Kita ada iklan di Teketak. Jujur. Ni ada peminat daripada tempatan ni. Tanya. Dia suka lagu Buta Mata. Ni. Okey. Boleh, bos. Okey. Terima kasih. Sebelum masa lepas. Ni sebelum. Oh, dah pakai dah. Ui, macam 7 tahun. Dapat tiket, dapat skincare sekali. Ini tuan-tuan, kita tengah demonstrasi produk Oni Skincare Day Cream Day cream. Dia beli satu kotak tu. Okey. Day cream, night cream, toner, cleanser, Sunscreen. dengan lotion. Okey. So ada 5 produk.
Kalau biasa RM250, malam ni RM150 sahaja. Dan dapat tiket konsert. Ya Allah, tolong. Siapa nak? 500 tu. Siapa rasa nak boleh mesej WhatsApp saya lah 011 362 1042. Sebab rugi saya nak share dengan diorang. Dia nak tiket. Supaya diorang beli. Rugi nak share. Dia nak tiket. Dapat tiket beli kena Rugi nak beli share. lah. Beli nak rekening lah, beli nak rekening. Soalan tiket free lah. Dia nak Ada promo tu. Saya beli kat sana. Okey. Selesai ya? Okey, so kita ada berapa minit lagi? 15 minit. 15 minit lagi. Cepat-cepat sudah live. Okey, jadi kita menuju ke minit-minit yang terakhir ni. Ya. 15 minit yang terakhir ni, sukalah untuk saya nak tanya ialah pada abang-abang Rabani ni, bila nak dulu dah pernah daripada muda, sekarang nak comeback balik buat konsert apa semua, ada apa-apa tak yang macam yang you all rindu dengan Nada Murni? Ada tak? Apa rindu tu? Apa yang anda semua rindukan tentang Nada Murni? Bersama lah, bersama, dapat show bersama, pakai baju sama-sama, seragam sama-sama, makan dalam tanah. Itu yang orang kata mengikat kasih sayang. Kuah dia. Kuah. Kalau dia mengikat semua ni memang ibu dah. Dari dulu sampai sekarang dia pula kuah ni tu ada. Biasa macam tu lah, dia bila jumpa ni perangai muda dia dah tak kan. Dia lupa dia. Lagi? Ada orang beli, teruskan beli. Oh iya ke? Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang beli. Rasa daripada tadi pun dah ada yang beli. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih menyokong. Nanti jemput datang, nanti kita jumpa dekat sana kan. InsyaAllah. Okey, siapa yang baru masuk, tolong share, tolong inform keluarga. Sebab saya yakin kalau kata anda tak kenal Nada Murni, mak ayah anda pasti kenal Nada Murni. Jadi tolong maklumkan, kalau tak dapat beli untuk diri sendiri, hadiahlah mak ayah tu, ajak datang tengok persembahan ni. Sebab apa, Nada Murni ni dah level legenda. Okey, so bila kita bawa mak ayah pergi tengok konsert ni, dia mengimbau balik kenangan-kenangan lama kan. Boleh jadi dapatlah orang terasa muda kejap, dengar balik kan momen-momen, ingat balik momen-momen lama. Jadi inilah peluang untuk anak-anak anda ni, yang anak-anak berbakti, belanja mak ayah tiket pun okey dah. Tapi kena join lah kan. Ada dia mak ayah beli kan, pandai lah kan. Jangan macam tu kan, join lah sekali. Kita memang berharap sangat sebenarnya sokongan semua untuk datang ke konsert Legenda Nada Murni ni. Pertamanya dia penutup 2025. Keduanya kan Nada Murni dah hampir 40 tahun, tahun depan 40 tahun. Jadi kita nak, mungkin kita harapkan dengan konsert ini dia akan memberi energi kepada kumpulan-kumpulan nasyid itu sendiri yang sekarang ni dah ada kumpulan-kumpulan baru dan sebagainya, dan juga industri kita kat Malaysia ni. Kita nak satu, sebab apa, mesej-mesej yang kita nyanyikan ni banyak lagu-lagu motivasi perjuangan untuk mengajak kita semua, anak-anak kita jangan sampai lupa dengan orang kata sekarang ni dah macam-macam budaya masuk kat Malaysia ni. Betul. Jadi kita yang nasyid ni kena kuatkan juga supaya terisi orang kata minda kita, anak-anak kita, jiwa kita dengan mesej-mesej yang positif. Okey, kita nak share sebenarnya kepada anda antara lagu-lagu. Berapa lagu? Lebih kurang 30 lagu. Jadi kita ada satu segmen, ada 4 segmen. Segmen pertama kita akan mulakan dengan selepas intro. Segmen pertama kita akan mulakan dengan sajak dengan Asmaul Husna dulu. Dengan Asmaul Husna. Selepas tu kita akan mulakan dengan lagu Tala'al Badru Alaina. Semua tahulah lagu Tala'al ni. Dan lagu Tala'al ni juga antara lagu-lagu awalun kami dulu nyanyikan. Dan selepas lagu Tala'al kita ada lagu Sifatullah, Sifat 20. Ini pun memang lagu-lagu asal, dan alhamdulillah lagu-lagu ni dah orang kata merata
Sekolah menyanyikan. Lepas tu kita ada lagu Rasul Ibarat Bulan Purnama. Ini antara benda yang kelakar kat Nanda Muni ni. Bila buat lagu, buat lirik lagu, nak buat tajuk lagu dia akan ambil tajuk apa perkataan yang pertama tu. So tajuk jadi panjang lah. Macam ni lagu tajuknya Rasul Ibarat Bulan Purnama. Pelakonnya Panjangnya panjang. Lepas tu lagu Cahaya Ilahi. Lepas tu tajuk dia. Tak dia tak ambil lirik yang pertama tu. Oh ini. Semua ambil kata penuh lah. Lepas tu Indahnya Hidup Bersama Ilahi. Lepas tu Bila Nur Melimpah di Hati. Itu pun dah berapa lagu lah. So segmen kedua kita ada segmen kedua lagu Masyarakat Islam. Macam mana lagunya tu? Nyanyi sikit. Masyarakat Islam telah bermula, asasnya telah mula nyata, dibangunkan oleh pemudi-pemuda melalui dakwah merata-rata. Kami pun jadi rasa rindu kan. So lagu Masyarakat Islam. Lepas tu kita ada lagu Islam yang telah berkembang. Oh, itu panjang tu. Panjang tu tajuk. Macam ni lagu dia sikit. Islam yang telah berkembang, laksana bunga yang indah, yang berkembang mekar harum mewangi, tumbuhnya memenuhi bumi, tumbuhnya memenuhi bumi. Lepas tu lagu Rindu yang dinyanyikan kembali oleh kumpulan Hijaz. Kita ada lagu Sifat Mahmudah, tadi awal-awal kita nyanyi. Lepas tu kita ada lagu Pandangan Mata. Tadi ada permintaan sikit. Itu Buta Mata. Dia ada dua lagu ni dia lain sikit. Tapi kita akan nyanyikan lagu Pandangan Mata. Macam mana? Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih. Ya, banyak lagi. Lepas tu kita ada Pentomen. Ni yang best antara yang ditunggu-tunggu dalam nasyid. Selain nasyid, kita ada Pentomen Pertarungan, menampilkan Ustaz Dini juri kita. Oh, ada. Ustaz Dini juri kita akan buat Pentomen, sajak Pentomen Pertarungan dan juga Sakaratul Maut nanti, insyaAllah. So dalam Pentomen Pertarungan ni dia ada sketsa lakonan antara hati dan nafsu. Lokman, Isman. Lepas tu kita ada lagu Munajat yang biasa Labani nyanyikan. Dan segmen ketiga masih lagi mood perjuangan. Kita mula dengan lagu Seruan Jihad. Macam mana dia? Sikit. Promosi. Seruan sikit je. Seruan jihad telah lama memanggilmu, lebih 1400 tahun yang lalu, di bumi yang tandus dari suara kudus, melalui lidah Sayyidil Mursalin, melalui lidah Sayyidil Mursalin. Okey, kita ada lagu Nun di Sana daripada album Rabbani juga. Sunnah Berjuang 2 yang dinyanyikan kembali oleh kumpulan Hijaz. Kita ada lagu Kawan, lagu Alangkah Susahnya Mencari Kawan. Best ni macam mana sikit? Yang mana? Punya banyak lagu. Susah mencari Terus. Terus. Tak boleh mahal. Tiket. Apalah yang kau kesalkan, kerana Tuhan kehilangan kawan, kerana kebenaran dihina. Jangan kau lagu dalam perjuangan. Lagu ni antara lagu yang memang
zaman tu saya kalau ni menyanyi seorang, teresak-esak menangis. Sebab saya datang ke sekolah pondok tu seorang-seorang. Seorang-seorang lari daripada rumah. Lagu tu memang kalau menyanyi seorang-seorang ataupun dengar nada bani nyanyi jauh-jauh tu, saya akan nangis teresak-esak. Kan lagu tu dibuat daripada kisah tu. Tapi kisah seorang berjuang lah. Yeah. Kita ni bila berjuang, macam saya dulu sekolah menengah biasa kan. So bila ikut jemaah-jemaah ni, kita macam dipulaukan. Macam tu kan. Jadi memang sangat diuji sikit. Okay, so kita datang dan beli tiket. Nanti kalau saya tanya. Pastikan nangis. Pastikan nangis. Saudana is watching. Saudana sedang menonton. Minta Saudana belanja lagi. Masih Saudana tunjuk. Kita jumpa nanti. Antara terlibat malam tu nanti. Lupa kita nak cerita. Lepas segmen pertama, kita akan munculkan kumpulan Saudana yang akan menyanyikan lagu Sepohon Kayu. Nyanyi sikit kita lagu. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Tapi yang bestnya malam tersebut, Saudana akan menyanyikan dalam versi baru, fresh. So bayangkan Dato' Izu menyanyikan lagu dengan ala-ala R&B dia tu. Macam mana ni R&B dia? Tak silap 2 tahun lepas ke keluar. So dan juga Saudana juga akan menyanyikan lagu Sekeping Hati. Okey, segmen kedua tadi dah habis, segmen ketiga pun dah habis. Okey, segmen ketiga tadi lepas lagu Surah Jihad, Nur di Sana, Sunnah Berjuang, Alam Kawan, Alangkah Susahnya Mencari Kawan. Kita ada lagu Mana milik kita. Mana milik kita. Dan juga lagu Mati. Lagu Mati ni macam mana lagu dia? Sampailah waktu ajal kan datang, maut segera menjerang, dicabut nyawa tiada terhilang, sakit terasa bukan kepala. InsyaAllah tuan-tuan, ibu ayah, abang kakak, adik-adik semua kena datang. Sebab lagu-lagu yang kita nyanyikan tu sebenarnya dia memberi energi jiwa kita untuk kita terus hidup sebenarnya, bermasyarakat, memotivasikan diri kita. Sebab kita akan lalui macam-macam fasa dalam kehidupan ni. So insyaAllah lagu-lagu ini akan bagi jiwa pada kita semua. Datang beli tiket sekarang cepat. Dan segmen terakhir, sebelum segmen terakhir, kita akan tampilkan Ustaz Akhiran, Akhil Khair akan menyanyikan lagu-lagu Allahyarham Ahmadi Hassan. Lagu-lagunya nanti kita akan beritahu. Jadi dalam segmen terakhir, kita kali ikutkan Mati tu macam dah habis kan? Tapi sebenarnya terakhir tu kita nak kembali dengan semangat. Kita mulakan dengan lagu Maulana. Macam mana lagu Maulana? Semangat sikit. Bayangkan segmen terakhir, tadi dah sedih-sedih, takut, risau dengan lagu Mati. Ni kita nak bangkit semula. Maknanya kita kena hidup. Nak ceritakan dalam konsert ni, lepas kita ingat mati dan sebagainya, manusia kena hidup kan? Bangkit segera. Kita ada dia salah konsert ni. Maulana, Maulana, ya Maulana, ya mujib du'ana, ya Maulana, 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 ya Maulana, ya mujib du'ana, ya Maulana. So bayangkan Rabani duet dengan Hijaz, kita nyanyi lagu ni InsyaAllah sepenuh semangat. Duet semua So lepas lagu Maulana, kita akan nyanyi lagu Kasih Sayang. Versi yang mana ni? Marilah kita jalinkan kasih sayang sesama kita. Ia telah lama hilang, tambah gersang
kat mana pun kita, semangat macam mana pun, kalau tak ada kasih sayang suami isteri, ibu ayah, abang kakak, adik-beradik, sahabat andai, maka hidup ni tak berhenti kan. Jadi kena tengok konsert ni, support kita. Dan penutup, kita tutup dengan lagu Zikir Kifar. Jadi tak boleh banyak lah. Ada penambahan kan? Lagu silat tu dah. InsyaAllah. Kami pilih kita ajak. Ya, boleh nak. Ya, akan diketuk lagu. So ada bentuk zikir. Apa dia? Oh ya. Okey. Sebelum kita habis, ini iklan promo kita buka sampai 12.30 malam. Okey. Jadi organizer kita berbesar hati, kita lewatkan promosi ini sampai pukul 12 malam. Jadi teruskan membeli menggunakan promo kod Rabbani, anda akan dapat diskaun 8%. Gunakan pergi dekat link kita, tulis kat situ kod Rabbani. Okey. Dan jangan lupa untuk follow TikTok Oni Skincare, yang mana kita pula esok kita akan live bersama Hijaz pula. Ada lagi. Okey. Alright. Jadi insyaAllah, terima kasih tuan-tuan dan puan. Last ada orang tanya. Ya. Part Ustaz Azaidam menari tu mana? Yang menari tu mana? Dalam banyak-banyak yang menari juga. Saya mana? Sikit-sikit. Ini macam ni kan? Kena datang. Yang penting kena datang lah kan. Macam mana kan? Lagu orang putih. Orang putih? Orang putih. Your face. Oh, your face. Solo. Masa Nada Muni kita ada solo lagu orang putih. Masa Nada Muni kita ada solo orang putih. Hari ni tak ada datang, kita ganti Salman. Apa nama dia? Ustaz Yusuf. Ni album Nada Muni full album Bahasa memang Inggeris. dalam bahasa Inggeris. Tajuk lagu dia kan? Tajuk lagunya Cahaya kebenaran. Cahaya kebenaran. English ke? English? The Light of Truth. Sikit. My heart is loving you. My heart is just for you. Knowing you, Allah, I will try to get close to you. My heart is loving you. My heart is just for you. Knowing you, Allah, I will try to get close to you. Lagu ni bila ada jemputan di London saja. Jadi tolong siapa-siapa yang kat London. Kau tak cepat. Balik Malaysia. Ramani dah lama tak pergi London. Mereka beli tiket sekarang. Balik Malaysia beli tiket. Okey. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan, jangan lupa temu janji kita pada 7 Disember 2025 di Idolife Arena untuk kita bersama-sama memeriahkan konsert Legenda Nada Muni, yang mana di dalamnya di pentas utama nanti kita ada Tunggal Rabbani dan juga Hijaz, dan kita ada jemputan Saujana dan juga Ustaz Akil Hai. Lebih 30 lagu yang akan dibenarkan. Okey. Jadi jom kita jumpa dekat sana nanti. Terus war-warkan untuk beli tiket, dan saya ingatkan lagi sekali, anda beli tiket anda berpeluang dapat cabutan peluang pakej umrah. Pergi dengan siapa? Pergi dengan Naura Travel Bersama Nada Murni. Hijaz. Ingat tu? Okey. Jadi mana tahu ada rezeki, sebab rasa yang sebelum ni dah ada yang dapat kan. Yang Intifada tu ada tiket umrah kan. Ya, Dan dia menang. Siapa tahu rezeki anda. InsyaAllah. Okey. Jadi insyaAllah saya ucapkan terima kasih. Pertama nak ucapkan terima kasih kepada Abang Rabbani kerana sudi bersama dengan kami malam ni.
Dan selanjutnya kita nak Terima kasih ucapkan kepada terima kasih pada West Puan Tengah Solihin. Gina Solihin Menyediakan tempat kita pada malam ini. Ya, Gina Solihin ni tuan-tuan dan puan, ia adalah rangkaian tadika yang sangat terkenal di Kuala Lumpur ni. Ya. Dia ada 6 cawangan yang bermain. Masya-Allah. Kalau 6 cawangan tu, tumpung 6 bas. Yang boleh masuk. Tapi kira-kira. Okey. Kemudian terima kasih Gina Solihin, terima kasih kepada Honest Skincare yang bersama dengan kita. Apa lagi nak terima kasih? West Zone West Zone, Kena Sound Production. Ya. Naura Naura Travel, Travels. terima kasih sudi sponsor untuk umrah kita. Dan tak lupa kepada anda semua yang sudi meluangkan masa join kita punya live malam ni bersama-sama dengar Abang Marabani kita berborak-borak tentang pengalaman, sejarah dan sebagainya, dan paling penting tentang konsert kita ni lah. Okey, jadi teruskan sokong nasyid kita, teruskan sokong Munsyid Malaysia. Munsyid Malaysia. Terima kasih, Munsyid. Terima kasih juga Munsyid Malaysia. InsyaAllah kita jumpa nanti dekat konsert nanti. Last lagu penutup. Lagu terakhir sebelum kita end. Ya. Ada benda ada lagu tadi. Tadi ni apa? Marilah kita. Okey dah tu. Saya. Okey. Marilah berkisah sayang. Sambung lagi. Marilah kita jalinkan kasih sayang sesama kita. Dia telah lama hilang, tambah gersang di hati ini. Kita siram kembali dengan air iman yang suci, dengan menabur budi kepada semua manusia. Berkasih sayang perintah Allah, di antara sifat Allah kasih kepada hambanya. Allah sangat sayang kepada hamba yang berkasih sayang. Jalinkanlah kasih sayang untuk keredaannya. Okey. Tepukan untuk Rabbani. Terima kasih semua. InsyaAllah hari lagi kita jumpa 7 hari bulan nanti. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.